Hasib binti Noriswati. Hadirin yang berhormati, terbang tinggi si burung helang hingga kidahan pohon cemara, pelajar cemerlang datang mencenang menjadi kebanggaan warga sejahtera. Majlis akan diteruskan dengan tokoh pelajar akademik. Dilahirkan pada 5 November 2012, merupakan cahaya mata sulung kepada pasangan Encik Noriswati dan Puan Maria Masita. Beliau mendapat pendidikan awal di Basti Syekh Al-Qutul Kampung Melayu Majidi sejak berusia 4 tahun dan seterusnya di Tadika Agama Johor Sekolah Agama Datuk Angka Isa sehingga berjaya menghantamkan bacaan Al-Quran pada usia 6 tahun. Bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah tahfiz Al-Quran dan Qiraat, beliau merupakan seorang pelajar cemerlang di dalam bidang akademik dan sangat mencintai Al-Quran. Antara pencapaian utama beliau ketika di Sekolah Agama Datuk Angka Isa ialah mendapat naik johan dalam pertandingan tilawah Al-Quran peringkat Zon Berau pada tahun 2023 dan tempat ketiga pada tahun 2024. Selain itu, beliau juga turut menyertai pertandingan nasyid dan mendapat johan di peringkat Zon Berau pada tahun 2023. Kini, beliau merupakan seorang pelajar di Ma'had Johor dan juga telah mewakili Ma'had Johor ke Wisma Peringkat Negeri Johor tahun 2026 dalam acara tilawah Al-Quran. Dengan pencapaian akademik yang cemerlang, beliau memperolehi pangkat 1 dengan agregat 7 serta dinobatkan sebagai calon terbaik daerah Johor Bahru dalam peperiksaan CJ Darjah Khas Agama bagi tahun 2025. Beliau juga merupakan penerimaan perantau akademik sekolah di Sekolah Kebangsaan Muhammad Heri Johari pada tahun 2024 dan memperolehi keputusan cemerlang 8A dalam ujian penilaian kelas TAFA serta 7A dan CJ Darjah Agama. Ini anugerah ini dianugerahkan kepada Nur Afifah Hasib binti Noriswati. Dipersilakan ibu dan ayah kepada Nur Afifah Hasib untuk bersama-sama naik ke atas pentas. Masya Allah.